Korang perasan tak kenapa restoran Rembayung boleh viral gila dan sentiasa penuh? Bukan sebab nasib tau, tapi ada sains di sebaliknya. Jom kita bedah siasat strategi ni. Kenapa boleh viral? Pertama, the power of visual. Rembayung ni faham sangat yang orang sekarang makan dengan mata dulu sebelum mulut. Vibe dia yang tenang, dekorasi yang instagramable dan penyampaian makanan yang cantik buatkan setiap customer automatik jadi ejen marketing mereka. Bila customer post kat TikTok, itu adalah free marketing yang paling power. Macam mana nak kekal maju? Tapi viral saja tak cukup untuk bertahan lama. Kalau nak bisnes restoran kekal maju macam ni, ada 3 benda kena jaga. 1. Konsistensi, rasa. Viral bawa orang datang sekali, tapi rasa yang sedap bawa orang datang berkali-kali. 2. Sistem operasi. Servis kena laju. Tak guna tempat cantik kalau makanan sampai sejam kemudian. Staff kena selalu senyum juga. Tak boleh masam muka. Layanan yang baik sangat penting. 3. Data management. Kena tahu menu mana paling untung dan mana yang rugi. Jangan main teka-teka je. Jadi, kalau korang nak buka restoran, jangan fikir pasal menu je. Fikir pasal pengalaman yang korang nak beri. Korang nak saya bedah bisnes model kedai mana pula lepas ni? Share komen kat bawah. Jangan lupa subscribe ya untuk video selanjutnya.